Assalamualaikum YB. Salam. Cuba YB uruskan mengenai convention pada petang ini. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama hadir di PWTC bagi satu convention khas daripada Pemuda UMNO Malaysia, dan saya nampak ini adalah satu perkara yang penting bahawa suara akar umbi ini perlu kita suarakan dalam platform yang betul. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Ketua Pemuda tadi adalah selaras dengan apa jua aspirasi di mana UMNO ini perlu meletakkan kepentingan agama, bangsa dan tanah air sebagai satu platform yang penting. Ianya bukan tentang soal individu, ia adalah tentang soal prinsip parti, dan kami sebagai pemuda sentiasa mengangkat dasar-dasar yang boleh menaikkan martabat parti UMNO itu sendiri, dan seterusnya kita serahkan segalanya di atas pucuk pimpinan untuk menentukan di mana yang terbaik untuk masa depan parti kita. Di dalam dewan tu mungkin ada sekitar 2,000 orang. Ya. So macam mana dengan pendapat 3 juta pengundi UMNO di luar tu untuk demi Melayu? Kami merasakan memang apa yang disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Ketua Pemuda itu sangat berketepatan dengan kehendak semasa, iaitu penyatu paduan. Ianya bukan saja dituntut dalam konteks politik, tetapi ianya dituntut dari konteks agama, iaitu kita perlu bersatu padu demi membentuk satu ekosistem yang lebih baik kepada seluruh umat yang ada. Jadi dengan adanya penyatu paduan ini, insya-Allah kestabilan dapat kita capai dan negara akan stabil untuk terus ke hadapan.